smart lock. You buat konten. Nanti sebelum nak balik berak dulu Okay? Make sure berak dulu. Saya nak bawa korang ke ruang atas pula tau. Ruang di mana syurga saya. Syurga dunia. So ni bilik anak perempuan saya yang belum wujud lagi. Kita pun tak minat buku dia, seorang je minat. Ni perfume Riz. Yang ni sampai situ semua perfume saya. Kalau tak lagi kopi kat dalam tandai. Senang sikit. Ini Nana dengan Riz. Once again, welcome back to Jat Family Channel. Ciki ciki. Wek. Okay, so hari ini merupakan first time kakak saya nak datang rumah saya. So, saya sajalah nak buat video ni sebagai kenangan je. Like, dia punya first time masuk rumah saya, dia punya expression tu kan. Mungkin biasa juga sebab dia dah tengok dah dekat YouTube. Tapi itulah sebab rumah aku ni tahun lepas dah masuk. Tahun ni baru dia datang. So, sajalah nak record juga. Lantak lah kan. Rumah aku pun dah jadi hauk dah kan. Dah tak ada lah macam masa mula-mula masuk. Dah macam-macam barang dah kan. Tapi okey lah kan. Okey lah. So, sekarang ni kita tunggu kakak saya. So, alang-alang dia nak datang tu, saya belilah ni Tasty Donut sebab diorang dah lunch. So, saya beli ni lah untuk kakak saya dan anak-anak dia dan suami dia dan mak mertuanya. Begitu. I'm a very good girl kan. Saya beritahu korang, semenjak I buat konten yang novel tu, banyak gila penulis DM I. Even Kak Mia pun notice. Sorry. I tak boleh doh. I tak boleh. Maaf cakap. Aku gila dah ni dengan buku. Tapi sekarang ni kan, susah gila nak baca buku sebab I macam sibuk gila lately. So macam banyak tak sempat lagi. Faham tak? Nak baca habis. Geramnya aku nak baca. I just rasa macam nak pergi staycation. Aku nak duduk dalam bilik. Baca buku tanpa gangguan siapa-siapa. Aku tahu korang tak faham apa aku rasa ni. Tapi anyway, hari ni tak make up langsung sebab aku malas. Aku hari ni nak duduk rumah rehat je. Mas rumah semua. Sebab like literally baru balik holiday. Baru nak cuci baju semua tu. Banyak gila baju nak cuci. Macam itulah kisahnya. Dan buat teh Teh ni sumpah sedap gila jenama ni. Aku dah ada jenama favourite baru dah sekarang. Sedap gila. Yang Jo buat tu sedap gila. Tapi ni tak ada dekat Malaysia. Ada dekat Australia je. Dekat Malaysia ada Earl Grey ni. Tapi yang bukan yang citrusy ni. Kalau ada yang citrusy and fresh ni tolong bagi tahu, saya nak beli. Sebab saya memang dah cari dah dekat merata-rata memang tak ada. Dia ada Earl Grey tapi bukan citrusy. Yang ni sedap. Sedap doh. Ya Allah. Siapa-siapa tetamu saya yang datang, diorang minum air teh ni, diorang semua akan tanya, teh apa ni? Diorang nak beli. Allah terbalik. Memang sedap. Memang sedap. Lama gila tunggu kakak gue sampai. Dia kata on the way. On the way dari mana sis? Selamatnya sis. Lama sekali sis. Finally kakak saya sampai. Dia kata nak datang pagi. Kononnya pukul 9.10. Sekarang dah pukul 2. 2.30. Salah kan 2.30. 1.40. Okey lah kan. Okay. Ni pertama kali ni kakak saya nak datang ni. Jom kita tengok reaction dia. Rumah ke hotel ni? Wow. Tu ayat pertama dia. Berikat ni. Dia berikat. Kita berikat. Macam mana ni? Wow. Uish, macam pintu hotel lah dulu. Pintu hotel Tengok ni. Good. Smart lock. You buat konten. Salam dulu. Muah. Pertama kali kakak saya datang rumah saya. Ke hotel. Cantik tak? Malam. Satu malam untuk awak free je. Cantik kan ya? Tak ada kata dah tidur sini. Belum masuk bilik lagi tau. Kau nak tidur tu dah. Kesalam masuk mah. Jom pula datang ke rumah saya. Tidur. Siapa datang ke rumah saya? Dia sekolah. Sekolah. Saya seorang je ni. Hari ni saya tak masak tapi saya dah buat air lah. Kata dah makan tadi. Okay, kita tengok Kapil punya reaction macam mana. Riz beli ikan. Kakak saya dia macam ni lah. Cakap dia ayu-ayu sikit. Tak macam kita hura-hara. Yang lagi satu dah layu dah. Ni boleh buka ya? Cuba buka. Aku tak kemam pun dalam toilet. Lepas tu boleh tolak dalam kabinet tu. Tolak dalam ke tolak luar? Tolak dalam. Ni tolak dalam ni. Lepas tu yang tu boleh tarik. Ni ada lampu. Ya. Weh. Ni aku tak keluar rumah kalau macam ni.
Itulah. Sebab tu aku duduk rumah. Bisa. Salam. Aduh lah. Masalah ni. Okay. Kita ikut je dia nak pergi mana. Tengok toilet juga. Kita masuk toilet. Ini toilet kita. Guys, punya toilet. Tapi tu lah ada mainan rias. Macam biasalah. Cantik Ni berak pun tak apa. Nanti sebelum nak balik berak dulu Okay? Make sure berak dulu. Alah, lupa nak buka lampu Kejap. Jangan masuk lagi. Jangan. Buka lampu dulu. Kita buka lampu. Sabar. Buka lagi lampu. Macam mana tu? Adik kau punya rumah. Rumah adikmu. Itu janganlah buka-buka aib-aib. Tapi kalau nak buka bawah ni boleh lah. Yang ni tempat simpan kuali. Tu macam kalau nak masak apa-apa air fryer ke apa ke. Ayam ke apa ke. Version senang cuci, version lambat sikit cuci. Dua ada. Ni aku microwave. Microwave dengan oven. Yang tu masak ayam semalam yang kunyit. Kabinet. Memang nak minta storage banyak. Ni pun macam yang tadi yang kat depan tu. Terpaksa lah sebab kitchen kecil je. Sebenarnya rumah ni sampai situ je. Pintu tu. Ni pecah. Ni memang kita orang sampai dah habis terus dah. Ni Rias punya sanitizer botol. Style kan? Ni pula apa dia? Tu aku dah banyak betul. Ni adalah apa? Cuba teka. Laundry Dan pantry. Tapi pantry macam-macam benda ni. Kita buat version tu lah. Ada apa nama tu? Atas tu skylight bayar baju kering. cepat kering. Ni pun ada lampu juga. Hujan pun tak kena ni. Nak dryer pun boleh. Ya, saya selalu sidai. Jarang guna dryer. Kalau macam nak pakai baju laju, baru pakai dryer. Saya sebenarnya tak adalah masak hari-hari sebab saya busy juga kan. Saya pergi office, semua bekerja. Saya wanita bekerja, payah sikit. Okey, memang selalu guna cawan tu. Cawan tu memang selalu minum. Boleh. Tekan aja ini. Tak payah tekan apa-apa. Tolak je. Sedap tak air? Dah air kosong. Sedap air kosong. Yang ni untuk budak-budak. Budak-budak. Mariam salam dulu. Mariam pun salam. Tak salam lagi. Mariam salam. Yang ni sebenarnya nampak bersih kan? Sebenarnya ni TO. Minumlah. Lawak. Ni dalam ni sebenarnya. Kejap buka lampu dulu. Ya betul. Sebenarnya ni bilik guest room. Tapi itulah. Korang datang dah tak jadi guest room lah. Dia jadi apa? Dia jadi playroom. Saya suka buka lampu kuning. Untuk budak-budak. Lampu. Betul lampu. Ya, saya suka lampu. So sebenarnya ni katil boleh turun. Tapi dah jadi tempat mainan dia. Saya selalu main dalam ni. Okay, macam tu lah. Tapi kalau Umi Bapa datang ni semua akan hilang. Sebab Umi Bapa tidur bawah. Ni katil. Tarik. Kita orang buat 2 in 1. Office dan juga tempat tidur. Tapi okey lah Nana. So tak ada playroom tu. Official playroom. Tak ada. Tak tahu lah. Certain age dah pindah rumah baru. Kita buat rumah baru dah. Kita CCTV. CCTV. Saya tengok. Saya nak tengok Mariam buat apa. Mariam buat buka-buka. Saya tengok kat CCTV tu. Mas suruh kita buka lampu. Dia kata cantik ni. Lampu kita. Saya nak bawa korang ke ruang atas pula tau. Ruang di mana syurga saya. Syurga dunia. Adakah anda mau minum dan makan dulu ataupun nak naik dulu? Nak naik dulu. Jom. Semangat ya, semangat Sabar kan biar saya kat atas. Sabar dulu Kita cuma dulu ni cantik. Okey. Ni macam pokok olive tu. Nak pakai hidup ke? Kau pokok hidup. Pokok hidup le. Kita tengok dulu. Teng. Kata reaction. Tangga ni memang sebeli memang dah ada macam ni dah. Boleh. Ni? Kak Pia dah tengok dah kan dalam konten kan? Yang tu, kita orang buat tempat buang sampah ni. Alah, apa? Ni kan kita bakar bukor. So bukor-bukor tu risk buang kat dalam ni. Plastik, senang. Ni, okay, ini bilik anak perempuan tapi Fatin duduk sekarang. So, ada barang-barang dia lah tapi boleh je lah nak tengok pun. Tada! Ada barang-barang Fatin lah tapi dalam ni. Okay, dia merasmikan. Cozy. Kita orang kadang-kadang tidur kat sini. Intai. Dia sempit lah. Ini pun nak Tak. tambah buat Semua tambah. Ni semua tambah. Semua buat. Belakang tu kalau tak kosong je lah. Semua custom. Belakang tu custom. Yang tu dia cushion. So kalau lompat-lompat pun okey. So ni bilik anak perempuan saya yang belum wujud lagi. Saya dah sediakan bilik untuk anak perempuan saya. Dah cakap dah banyak kali tidur sini. Ayah ni besar, bilik ni kecil. Tak, air ni selalu tutup je. Tapi buka senang sikit. Selalu nak simpan. Tempat mandi rias tu. Dia sambung kat sebelah. Tapi jangan tengok lagi sebelah. Kita tengok kejap lagi. Best Kak Pia. Apa tak nak tidur sini? Mesti lepas ni dia tidur sini dah. Dah suruh dah tidur sini. Okay. Tiap-tiap bulan dah datang.
Okay, so ini Depan nak datang. bulan depan nak datang? Tidur sini lah? Kau faham? 2 malam booking Berapa hari bulan? Tahu ni berapa Okay, ni bilik rias. Macam tu lah, ada mainan-mainan dia jugalah kan. Bilik nama pun bilik rias. So, saya buka aircon awal untuk korang tengok. Tapi bilik rias single bed lah. Ada boleh lah. Ni mainan rias. Wallpaper. Wallpaper? Macam lukis lah. Bilik comel ni. Itulah bilik dia. Bilik rias. Nana suka pasang lampu kuning. Kalau lampu kuning dia macam vibe cozy-cozy. Kopi tu putih. Ni tempat study rias lah. Tempat main dia lah ni. Dia cakap aku dah lemah dengan tempat ni. Lemah dia tengok tempat ni. Belajar je ni. Masalahnya kat mana-mana pun belajar. Tak semestinya kat meja ni je. Dia punya ni terus tengok belakang ni Nana. Tu. Tak lain tu kalau nak tengok. Buka. Saja je tutup nak bagi vibe-vibe sikit. Almari rias, baju rias. Nana nak kena banyak kali dah. Keluar apa? Kemas balik. Lepas tu penuh balik. Kemas penuh. Banyak kan? Memang Nana request. Memang Nana minta kabinet semua boleh buka. Kabinet lah semua tu. Semua kabinet. Dah main kat dinding tadi. Tak, memang kabinet. Ya. Nana kan banyak barang. Itu Nana kata. Make sure apa? Buka belah bawah. Banyak lagi ruang kosong. Boleh shopping lagi. Kalau buka lampu putih macam ni lah. Nana selalu tidur kat sini. Selalu angah tidur. Rias jarang lah tidur sini. Kadang-kadang petang-petang tidur kejap-kejap lah kat sini macam tu. Dia suruh solat. Mau buat excited baju dia. Banyak dia biar. Sekarang ni. Dia tengok dah. Siapa nak tengok konten baju-baju rias? Angkat tangan. Penuh. Ada baju. Baru ni Mak bilang ni lagi. Yang belah sana tu dia sampai ujung tau. Dia punya baju gantung sampai ujung. Ke dalam. Baju dia pakai masuk lah Ria weh. Banyak Kampek dia apa nak buat kan? Yes. Yang ni custom memang masuk terus. Kalau nak ni kena buka memang kena panggil orang. Nak tengok tak saya punya Okay, next. Cepat. saya punya syurga. Mari kita. By the way belakang ni kita orang nak makan, nak gunakan space sebaiknya. Ni adalah tempat macam store. Selalunya nak letak iron dalam ni. Tak apa? Iron buat tadi tu dalam bilik tu. Tu tangga nak panjat-panjat ke tinggi. So ini adalah bilik saya. Favorite saya lah. Tandarang. Macam patnya gedang penuh. Comel lama. Sekejap, kita tengok pilih mana kita nak ambil balik. Aduh. Banyak ni boleh bawa balik ni. Kalau saya masuk saya tengok ni dulu. Kalau saya sebab saya favorite ni. Dia orang tengok tu. So, perempuan mesti tengok meja makan dulu. Tak apa Kita buku. pun tak minat buku. Dia seorang je minat buku. Habis gila perempuan ni. Memang perempuan ni lain sikit. Tu buku rias kat belah bawah. Tengok buku budak ke pada buku kau Nana. Buku rias kat sini. Tak tahu. Ni semua novel saya. Ni bukan depan je, belakang pun ada 2 layer. Penuh. Ya Allah. Tapi ni saya tak kemas tau. Sepah lagi sebenarnya. Kalau tak barang makeup tu semua bersih je. Tapi itulah. Banyak banyak kat dia. Ni perfume. Ni perfume Riz. Yang ni sampai situ semua perfume saya. Nampak tak? Ni perfume Riz. Ada tingkat-tingkat ni. Ni perfume aku. Aduh. Tak tahulah. Hari ni tak pakai perfume lagi ni. Aduh. Tak tahu dah letak mana. Allah, barang-barang makeup ni tak susun ni. Kalau ni. Banyak sangat. Susun pun tak muat dah. Tak muat. Letih. Handbag pun tak ada muat ruang. Penuh lah. Tengok macam tu. Tapi nak baca novel ke? Banyak yang dah baca. Tapi banyak yang baru ni baru beli. Apa ni kalau setahun buat habis pun Ni satu ni. buat tengok. Bawah ni boleh isi barang lagi. Bawah ni barang-barang. Yang kat depan ni mesti tak baca lagi. Ni semua baru beli hari tu. Yang belakang tu semua dah baca. Dah belakang. Saya bawah. Banyak sangat kapi habis dah tak muat ruang. Namanya gila aku sekejap. Gila aku sekejap. Baju saya. Kau suka juga kala-kala ni. Kala-kala ni ya. Putih dah. Dia krim lah, dia nude sikit. Okay, sekejap Jangan nanti lagi, saya nak buka lampu dulu. Macam almari. Daripada sini. Okay, tak suruh Kak Pai buka. Kejap. Aku tutup semula. Okay. Okay, tolak je sampai habis. Dia melekat kat situ, pintu. Okay. Cermin. Macam almari. Almari, ni almari Riz. Kat luar almari Nana. Oh, almari Kalau tu tak lah. lagi kau pergi kat dalam tandai. Senang sikit. Ini Nana dengan Riz. Tak tahulah, banyak sangat letih dah.
Tiap kali ni, atas tu semua baju Melayu Riz. Banyak gila. Oh, tolonglah siapa nak ambil lah. Okay, ni toilet mana pintu? Salah pula. Tapi tak cuci lagi lah. Mana nak pilih? Ini aku. Barulah feeling nak mandi. Oh. Kau yang ada 2 jam tu siap ni mandi. Sebab tu Riz mandi lama. Mandi memang sedap. Tu tulisan sampah Rias. Ha? Pampers Rias. Supaya tak bau. Pegang pampers Itu macam. kalau pergi air dah. Busuk tu kalau angkat tu. Sebab tak pampers tu. Dia dia boleh simpan bau. So bila you buka tu busuk lah. Faham tak? Tapi kat luar tak bau. Kan pampers selalu bau busuk rumah. Kalau macam ni kan bau kan? Kalau macam tu memang bau. Ini cermin boleh buka. Ada simpan barang-barang. Bilik air orang cek. Tapi kita tunjuk muka je lah, jangan tunjuk aib. Sebab tu kita buat benda-benda macam ni tutup aib. Lampu ni lagi, lampu tu lagi. Tapi kalau mandi selalu buka lampu atas je. Kalau nak feeling buka semua. Kalau lampu Lampu meja mandi mati. macam Kalau lampu meja mati itu. nanti mana letak lampu dekat rumah dia fikir mana ni lampu tanda Nana je. Lampu kita lampu tanda rumah aku siut lah. Lawak lah. Aduh. Okay, jom kita tidur. Yang cantik tau. Baik kan. Kita nak lah macam ni kan. Kenapa tak tidur sini? Orang kipas Nana yang cuci kipas dah. Nana nak cuci tak cuci. Hari tu Nana nak cuci. Lepas tu dia kata tak apa, nanti saya cuci. Sampai sekarang tak cuci. Macam mana? Yang ni memang minta dia pasang cushion sampai atas. Sebab nak nampak vibe luxury tu. Customer yang ni. Tak tukar lah sampai bila-bila. Tu barang-barang. Okay, saya ada satu benda yang best untuk korang. Jom. Tak nak keluar lagi. Nanti masuk semula. Okay. Ya, kenapa hari? Tandas. Banyak pilih je nak tanda mana. Tu. Tu, straight tu. Ni tanda Rias lah pakai. Masuk sana. Tanda budak-budak. Buka lampu tepi tu. Lampu kanan. Oh, lampu dah buka. Masuk. Okey, ni memang selalunya siapa-siapa datang, tetamu rumah datang, memang saya suruh diorang duduk kat surau ni. Buka tingkat bawah sekali ni, boleh ambil apa-apa sajalah, boleh bawa balik. Dia macam untuk sedekah lah bawah ni. Untuk wanita sajalah, barang-barang. Kebaran lah ni. Kita siapa jual ni? Boleh je ambil mana-mana yang berkenan untuk boleh bawa balik Macam nak jual je. Tak, ini memang untuk tetamu. Boleh ambil, boleh pilih, nanti kita bagi beg untuk bawa balik. Wow. Okey, bolehlah duduk dah, duduk. Ya. Tadi semua kok mak. Dah mana? Ambil. Bagi bedok. Ambil. Nam. Ambil. Satu vanilla. Pilih. Tak nak bagi air habis dah. Ambil. Iyo lah tu. Ambil lipstick ke Mariam, untuk Mariam? Ya. Okey. Kau cuba ajar dia. Abang Siti dah masuk dah. Selamat datang ke rumah saya. Okey, maaf lah kita busy kat atas. Tak apa, mana Marisa? Dah bilik ke? Seorang-seorang? Marisa, jom ada banyak makeup kat atas. Laju. Jom naik atas, main atas. Ada surau. Jom, kita tengok reaction terus. Alang-alang nak naik kan? Reaction surau. Tu on the way naik nak solat. Main solat sini best bah. Solat sini. Kita orang datang sini dapat free tau. Sama-sama yang datang. Buka je ni. Boleh ambil bawa balik. Perempuan. Lelaki boleh ambil skincare lah. Ni sini. Happy ke? Watson free. Tahu tak, I datang drugstore free. Korang ada. Hanya di rumah Johanna. Syam ada. Tengok reaction je. Sunscreen. Marisa, tengok ni ada apa. Nanti Jojo bagi banyak. Boleh ambil je nak apa. Tengok dulu saya nak set upkan makanan. Saya ada sediakan. Alah, sebelum balik macam saja kudapan, bukannya nasi. Ringan-ringan je untuk budak-budak. Okay, korang enjoy dulu. Nanti saya bawa naik paper bag. Abang Zizi kalau... Aku tak tahu main kereta ke. Kenapa penuh Tak apalah, letak kat kaki. Tapi Abang Zizi patut happy tau. Sebab jimat duit. Ni Watson free tau. Yang ni satu ni Mana berapa ada? tak? Yang ni Mana tak dapat? dekat Watson.
Jimat banyak, jimat beratus. Mungkin beribu kalau dia ambil satu drawer. Okey, abang nak solat. Tu lip serum rasanya. Okey. Tadi saya cuci dah, nak letak tasty donut ni dekat dalam tu. Nak makan ke? Okey. Saya makan satu tadi. Sebab tak muat nak tutup. So ini dia donut kita. Best tu main. Okey. Satu tak muat lagi pun ni coklat. Kita letak kat situ je, bagi dia orang buka sendiri. Kita ambil bag ni bagi kat dia orang untuk letak barang-barang dia orang nak. Ada kan banyak. Nah. Something free, best. Kau ada? Tak ada something free, tak ada kan? Banyak bahagia. Banyaknya happy sangat. Nah, Ada aku ni. bag lagi. Kena macam pening jap. Pening jap. Apa dia? Tak tahu pakai ke tak. Pakai. Sikit rambut. Nice. Kalau untuk rambut ni. Mesti kalau betul sama saya kalau Astra bertiku. Tengok apa Okay, thank you. Ada juga untuk kita. Okay, ambil moisturizer sikit untuk Abang Zizi. Sunscreen sikit untuk dia. Sudah. Riz pakai lah sekarang, kena paksa. Dia boleh jadi rutin lah dia pakai sendiri. Pakai apa? Sunscreen random. Screen random. Moisturizer. Boleh bagi dia pakai je. Boleh je. Tu mask kan? Untuk acne and balm lah. Ni sesuai tu. Okay. Marisa suka ke Marisa? Dia tak akan pergi Marisa tempat suka lain. tak bag warna pink? Suka tak? Suka tak bag colour pink nanti Jojo tanya. Saya ada satu bag kejap. Bag, cantik kan bag ni? Comel je aku rasa. So macam, tapi I tak pakai pun. Nah. Oh. Nah. Bag untuk Marisa. Suka tak? Oh, cantiknya. Okay. Cantiknya Syah. Cakap apa? Dia malu gila dengan aku. Malu gila. Kenapa malu dengan saya? Jangan abang nak cakap tadi. Jadi malu tu kat hati Jun. Abang cakap Dia sama je. Donat kat bawah tu kan dia kena makan panas-panas tau sebenarnya. Dia memang donat dia sedap gila, dia donat susu. Kau kena try. Tapi kena try masa dia panas-panas tu lah. Tak tahu sekarang. Panas ke tak? Tadi dah panas dah. Sekarang tak tahu lah, kena try. Kau solat dulu. Oh, solat dulu lah. Panas balik kan? Boleh je. Marisa, kenapa Marisa malu dengan Aunty Jojo? Marisa, cakap lah. Marisa. Kenapa Marisa malu dengan Aunty Jojo? Marisa, cakaplah dengan Aunty Jojo. Tapi dia tak nak cakap dengan saya. Marisa. Apa tak nak cakap lah. Marisa. Cakap, sayang Aunty Jojo. Cepat cakap. Lama fikir tak sayang ke? Cakap cepat. Nanti dapat banyak lagi. Cepat cakap. Marisa. Awak ni kenapa tak nak cakap? Kenapa tak nak cakap? Awak ni saya gigit je lagi. Kenapa dia malu lah? Pelik tu. Tak tahu jin siapa sebab jin kita orang semua tak malu. Mungkin jin belah mak dengan Abah Zizi kot. Tu tak? Marisa. Lama ni editor tunggu nak edit part Marisa ni. Cepat cakap hi. Dia tak boleh jadi anak YouTuber tu. Gegapnya aku gigit dia lagi. Malas nak ambil banyak sangat. Tapi penuh 3 beg. Macam mana tu? Cakap ni glowing kena ambil. Apa Ni bukan glow, ini moisturizer. moisturizer. Mami, Nak abang lah. kata Ambil je. akan meja dekat dapat ada donat. Pergilah makan. Ni apa dia? Ni makan donat tu. Ni pun moisturizer lagi. Moisturizer juga. Abang moisturizer selalu pakai, cepat je habis. Ni duk kacau dari tadi, duk kacau nak cegak ya ni. Dangerous. Dangerous woman. Meriahnya. Shopping. Aduh. Tak boleh bawa. Tak ada. Okey je, boleh je ambil. Saya memang itu memang untuk diwakafkan. Memang untuk orang. Orang like literally lupa nak update kakak saya dah balik tadi. Lepas tu saya siap-siap saya ambil Riaz balik school. So ni baru ambil Riaz daripada school. Yes, school. Happy tak school? Happy school. Belajar banyak? Okay, so itu sajalah konten kita saja nak tunjuk reaction kakak saya je. So we'll see you in the next content. Tak tahu konten apa ni, macam like literally random gila. So jarang kan masukkan kakak saya dalam konten. So hope you guys enjoy this content. Jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. Bye. Assalamualaikum. Ciki-ciki. Weh. Macam mana? Mananya Naomi? Mananya Naomi tu? I love you. Oi, mami.
Say I love you. How are you? Okay. Mwah. Geram. Yeah, dari dulu sampai kini nama masih kekal. Elris tak hilang, dia bukan seasonal. Konten dia hidup bukan sekadar viral. Prank game vibe semua universal. Queen Joanna di sisi solid macam besi. Ride or die dari bawah sampai ke puncak tinggi. Anak dia Rias handsome macam daddy. Legacy berjalan ni bukan mimpi ni real OG. Tak kejar trend, dia cipta jalan. Yang lain ikut dia dah tinggalkan. Setiap video penuh makna dan plan. Dia bukan main-main, dia main dengan pesan. Yeah, Elris, still the man in the scene. Ayah team blood that royal G. Konten dia deep, tak pernah rutin. Every drop clean macam magazine. Elris, OG sampai mati. Tak kira masa dia tetap steady. From prank to love to loyalty. Dia bawa vibe yang tak boleh diganti. Dia bukan konten creator biasa. Siap line dia macam puisi berirama. Kawan datang dia buka pintu dengan mesra friendship. Diangkat itu nilai utama. Games left, momen dia cipta. Satu community rasa dia punya cerita. Tak perlu drama, tak perlu lakonan. Dia real dari hati bukan sekadar tontonan. Masih berdiri walau ramai dah pergi. Dia pegang janji bukan sekadar janji diri. AI team dari start sampai kini nama dia terpahat dalam legacy ini. Elris